Wira Bijak Tenaga 2026 bersama dengan Insinyur Teknologis Muhammad Faisal Yusof, Sekretariat MELP Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan Faisal. Selamat pagi. Sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan Faisal kerana sudi hadir ke Koti KLFM untuk bersama dengan kami berkongsi mengenai pencarian Wira Bijak Tenaga 2026. Jadi sebelum kita bercakap lebih lanjut mengenai pertandingan ini, boleh Tuan Faisal kenalkan terlebih dahulu apa itu MELP ataupun Malaysia Energy Literacy Program? Okey, sebelum saya cerita pasal MELP, saya tanya Dayang dulu. Ya. Pagi-pagi kalau bangun tidur, selain daripada handphone, apa yang Dayang buat? Selain daripada pegang handphone, on lampu bilik. On lampu, betul kan? So sebenarnya nak bagi tahu yang tenaga ni sebenarnya dekat dengan kita. Sebab kita pagi-pagi pun selain daripada kita check handphone, kita petik switch. Kadang-kadang pun yang first sebelum kita on lampu, kita tutup switch charging handphone. Betul. So sebenarnya dia ada hari-hari dengan kita, memang berdekatan dengan kita. So itulah tujuan MELP. Sebab kita guna tenaga, kita tak celik tentang tenaga tersebut. So apa tu celik tenaga? Sebab kita nak bagi tahu yang kita bukan sekadar tahu guna elektrik, tapi kita nak kena faham macam mana tenaga tu datang kepada kita, bagaimana tenaga nak digunakan dan kenapa tenaga perlu digunakan dengan cekap, selamat dan bertanggungjawab lah. So MELP ni, tugas dia ialah untuk menyampaikan ilmu tu dengan cara yang lebih mudah, praktikal, dekat dengan kehidupan harian. Okey, tenaga ni sebenarnya kalau kita ikutkan, dia bukan isu teknikal semata-mata. Dia berkait dengan kehidupan kita. Contohnya hujung bulan kita akan dapat bil elektrik. So kita dapat bil elektrik, kita terkejut. Kenapa macam ni bil kita? Kenapa naik pula? Kenapa banyak kan? Itulah dia. So kita kena faham macam mana tenaga tu di-charge kepada kita. So kita panggil itu know your tariff lah. And then kita bukan sekadar dengan bil, dengan safety. Kita nak kena guna tenaga ni dengan selamat. So nak selamat macam mana? Tadi pasal bil kan, kita nak kena tahu macam mana nak gunakan tenaga dengan cekap. Macam mana kita nak buat energy conservation. So semua tu berkaitan dengan kehidupan kita lah. Dan ia berkaitan dengan masa depan negara kita. Betul. So MELP ni pula, jadi bukannya hanya program semata-mata. Ianya dijalankan secara kolaboratif yang diterajui oleh Petra, itu yang pertama. Dan ST di belakang tabirnya sebagai sekretariat. Kita juga ada syarikat-syarikat daripada swasta, sektor swasta, iaitu syarikat utility kita, TNB. Kita ada juga syarikat-syarikat swasta yang lain seperti Nur Power, Edra Power, Malakoff. Selain daripada itu, kita juga agensi kerajaan tenaga yang lain seperti SEDA Malaysia, kita ada My Power Corporation. Dan kita ada juga YHM, iaitu Yang Hijau Malaysia, dan juga MGTC. Okey, so mesej utama MELP ni mudah, iaitu tenaga milik semua. Sebab itu kita kata semua guna tenaga. So semua kena ada peranan untuk faham, untuk gunakan tenaga dengan bijak. Dia sebenarnya nak mendidik dan meningkatkan kesedaran kita semua tentang tenaga serta penggunaannya. Betul. Dan safety dia. Sebab kadang-kadang kita faham, kita macam tadi sebelum Tuan Faizal tanya Dayang soalan itu, secara realistiknya macam kita macam kan pertama sekali celik mata je sebenarnya kita dengan tenaga. Betul. Tenaga dahulu. Betul. Sebelum macam kita tengok handphone, selalu macam itulah, itu tak tahu orang lain. Tapi macam Dayang, kita malam itu kita nak charge handphone, pagi-pagi off charging kita dulu. Betul. Okey, jadi secara ringkasnya, seterusnya, apakah program pencarian Wira Bijak Tenaga 2026? Sebab seikut pengetahuan Dayang, tahun lepas program ini tidak ada. Betul. Jadi boleh Tuan Faisal terangkan, kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini? Dayang cakap tu betul, di mana sebenarnya pencarian Wira Bijak Tenaga ni mula diperkenalkan pada tahun ini. So sebenarnya ialah kesinambungan kepada Energy Efficiency Challenge lah, atau nama glamournya dulu EE Challenge. So EE Challenge ni dah dilaksanakan oleh pihak ST sejak tahun 2014 lagi. Tetapi dengan pencarian Wira Bijak Tenaga ni, kita fokus yang lebih luas, iaitu berkenaan dengan literasi tenaga lah. So kalau sebelum ni penekanan lebih kepada kecekapan tenaga dan juga keselamatan elektrik, kali ni kita perluaskan pemahaman tenaga lebih menyeluruh. So dia lebih menyeluruh. So dia ialah pertandingan literasi tenaga peringkat kebangsaan untuk murid sekolah.
Dia dilaksanakan oleh ST melalui MALP menggunakan pelantar pembelajaran delima di bawah KPM. So kita bekerjasama dengan KPM lah, dan MALP ni merupakan rakan delima KPM. So pertandingan ni ada terbuka kepada murid tahun 4 hingga tahun 6 di peringkat sekolah rendah, dan juga murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 lah. Okey, kita ada 2 kategori. Untuk sekolah rendah tadi Wira Tenaga Muda, untuk sekolah menengah Wira Inovasi Tenaga. Oh, ada 2 kategori. Betul. Maksudnya sekolah rendah tahap 2 kan? Tahap 2. Umur 10 hingga 12 tahap 2. Sekolah menengah full lah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, kita sebenarnya nak jadikan murid-murid ni dia tahu berfikir tentang tenaga, berkongsi idea tentang tenaga dan menjadi contoh kepada kawan-kawan juga keluarga lah. Dia bawa ilmu tu di rumah. So dengan menjawab kuis tu dia dapat ilmu baru, dia sampaikan kepada kawan-kawan. Sebab itulah kata pencarian wira bijak tenaga. Nanti saya akan ceritakan kenapa kita panggil pencarian. Kenapa pencarian? Tapi Dayan rasa ini sangat menarik, terutamanya kepada anak-anak muda lah. Kan bila kita belajar sesuatu yang baru, mereka akan teruja kan, excited untuk berkongsi dengan rakan-rakan ataupun keluarga. Betul. Bila sampai kat rumah, macam contoh kan, anak-anak tu macam balik, ibu tadi kan kita cini, dapat tahu benda yang baru yang macam kita tak pernah berbincang, ataupun itu bukan topik di dalam rumah ataupun antara rakan-rakan kan. Jadi mereka akan seronok. Betul. Dengan info-info macam gini. Okey. Jadi mengapa pertandingan ini penting dan siapa yang boleh menyertai pertandingan ini? Okey, macam saya cakap tadi, dia ialah untuk pelajar sekolah di bawah KPM lah, sebab ada gunakan delima tu tadi. Dia perlu ada ID delima. Okey, kenapa dia penting? Sebab pertandingan ni kita nak pupuk kesedaran tu daripada usia muda lagi. Betul. Sebab kalau kita pupuk daripada usia muda ni, kita boleh cakap macam pepatah lah, meluntur buluh biarlah daripada rebungnya. So kita nak benda ni daripada awal lagi, kanak-kanak ni, murid-murid ni celik tenaga. So bila dia celik tenaga, dia ada perubahan tingkah laku. Kalau sebelum ni contohlah, dia buka kipas dia tak tutup, dia buka lampu tak tutup, buka aircon suhu 16 contohnya. So kita nak pastikan perubahan-perubahan ni dilakukan daripada kecil lagi. Dia tahu, mak kat rumah tak boleh buka lah suhu 16, suhu 24 dah cukup sebenarnya. Contohnya macam tu lah. Okey, selain daripada tu, dia bila dah jadi sebagai perubahan tingkah laku, benda ni menjadi tabiat kepada murid-murid sekolah tersebut. Dia dah ada ilmu, yang penting dia beramal lah. Dia akan beramal tentang ilmu tersebut. Okey, peranan kita nak minta tolong kepada guru-guru di sekolah, dia menjadi pembimbing lah kepada kanak-kanak ni, murid-murid ni, untuk bagaimana untuk mendaftar, menggalakkan mereka untuk mendaftar. Sebab kita ada PAJSK. PAJSK ni ialah point kepada kanak-kanak di sekolah lah, dia mengejar pentaksiran tersebut. Jadi itu point lagi memberi galakan kepada pelajar untuk mengikut pencarian ini. Betul. Dia ada extra point. So guru-guru di sekolah, kalau di rumah kita menggalakkan ibu bapa lah, sebab ibu bapa ni yang nak mengejar anak-anak ni, kan, untuk pastikan dia join ni, dia dapat benda ni. Betul. Jadi selepas ini ada lagi beberapa info yang kita akan kongsikan bersama dengan Tuan Faizal, tetapi kita berhibur dahulu ya, memandangkan tengah malam ini, hari Jumaat pukul 3 pagi waktu kita, adalah first kick off untuk Piala Dunia 2026. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026 daripada Shakira, Dai Dai. Terus kekal bersama dengan kami.
KLFM ini baru KL. Itu tadi kita nak menaikkan mood untuk Piala Dunia 2026. Tetapi sekarang kita masih lagi bersama dengan Tuan Faizal untuk pencarian Wira Bijak Tenaga 2026. Jadi Tuan Faizal, nak tanyalah kan, pencarian Wira Bijak Tenaga ini macam mana jadual pertandingan dia? Sebab dibaca ada secara dalam talian dan secara fizikal. Betul. Jadi boleh Tuan Faizal terangkan? Okey, sebab kita kata kita nak mencari Wira Bijak Tenaga ni kan. So pertandingan ni kita tetapkan bawah 3 fasa lah. Okey, fasa pertama ialah kuis dalam talian melalui platform Delima lah. So Delima ni sebenarnya ialah kita panggil ID kepada pihak kepada murid pelajar di sekolah, di mana dia dapat satu ID Delima. So dia menggunakan that ID untuk daftar masuk. Itu yang pertama. So fasa yang pertama ni pada 21 hingga 26 Jun. Tapi dia menjalankan ikut peringkat zon lah. Sebagai contoh, kalau ada anak di sekolah yang belajar di sekolah di Selangor ataupun KL, dia punya tarikh menjawab kuis tu ialah pada 23 Jun. Maksudnya tidak sama, tidak serentak. Dia ikut zon. Kita tetapkan 5 zon daripada zon A sampai zon E. So dia ada beberapa zon lah. So dia akan menjawab 40 soalan objektif dalam masa 60 minit 1 jam lah. Soalan dia ABC, MCQ. Soalan dia merangkumi topik asas seperti asas tenaga, rantaian tenaga, kecekapan tenaga, keselamatan elektrik dan lain-lain lah yang berkaitan dengan literasi tenaga tersebut. So boleh buat persediaan awal. Kita dah bagi hint dah pun. Soalan dia sebenarnya ada dalam kita punya laman web www.melp.my. Kalau dia baca dalam tu, insya-Allah dia boleh jawab. Ya, insya-Allah dia boleh jawab. Okey, bila dah habis fasa pertama, kita akan pilih 30 yang terbaik daripada fasa pertama kepada fasa kedua, iaitu video kreatif lah. So video kreatif ni akan bermula pada 1 hingga 14 Julai 2026. So dia kena sediakan video, hantar pada 14 Julai tersebut. Itu fasa kedua. So yang terpilih yang terbaik ni, kita akan pilih lagi yang terbaik daripada 30 ni, 5 finalis untuk setiap kategori. So ada 10. So 10 ni kita akan bawa ke Karnival Bijak Tenaga tahun 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Jangan risau berkenaan dengan kos, kita akan memberikan allowance lah. Allowance-nya berkaitan allowance makan, allowance pengangkutan dan juga allowance penginapan lah. Okey. So pada 25 bulan Julai dia akan bertanding di Karnival Bijak Tenaga, dan pada 26 Julai kita akan berikan hadiah. InsyaAllah lah VIP-nya hebat untuk bagi hadiah. 26 Julai terus dapat pemenang hadiah kepada pemenang. Betul. Jadi untuk yang fasa pertama tadi 21 hingga 25 Jun. 25 Jun, betul. Okey. Penyertaan ini dibuka sampai tarikh bila, Tuan Faizal? Okey, kita akan buka sampai 20 Jun untuk pendaftaran. So 21 dia kena jawab dah lah soalan. Tapi memang buka sampai 20 Jun, 21 terus jawab soalan. Betul. Jadi setakat tarikh kita hari ini pukul 10.31 minit pagi ini, berapa penyertaan dah? Okey, saya dimaklumkan tadi dah melebihi 3,000 penyertaan lah yang dah start daftar. Dah sangat memberangsangkan juga sampai 3,000 sebab bila fasa kedua 30 sahaja out of beribu-ribu penyertaan. Kita nak pilih the best of the best lah. Sebab nak mencari Wira kan, bukan senang. Ya, betul. Jadi memang sangat tough. Saya dah dapat rasakan, dah dapat macam kita pula delusional. Kita rasa kita dapat bayangkan anak-anak ini bila mereka dapat pergi ke fasa kedua out of beribu orang, dia terpilih dalam 30, itu pun dah sangat membangga. Itu pun dah pemenang. Betul. Kan? Daripada beribu dapat lagi 5 saja finalis. Jadi saya terusnya, Tuan Faizal. Jadi bagaimana murid ini boleh menyertai pertandingan ini dan apa manfaat yang selebihnya daripada pertandingan ini? Okey, kalau tengok daripada 1 hari bulan hari tu, kita dah mula wawakan berkenaan kuis ni. Selain daripada kita punya website MLP, kita juga ada wawakan melalui kita punya social media lah. So social media kita dah memang ada satu poster yang mempunyai QR code. Dan kita juga sediakan pada caption tersebut the link untuk dia masuk lah. So dia boleh gunakan pautan tersebut untuk masuk dan daftarkan di Google site MLP. So dah daftar, dibuka hingga 20. Okey, apa dia punya manfaat? Manfaat tadi saya dah ceritakan sedikit. Dia dapat Delima punya badges,
Dia juga dapat PAJSK peringkat kebangsaan. Selain daripada tu dia dapat juga e-sijil penyertaan. Itu semua yang mahal. masuk dia akan dapat sijil. Itu paling mahal sebenarnya, betul. sijil kan. Sijil. Dia dapat sijil peringkat kebangsaan. Ya, PAJSK tu peringkat kebangsaan lah. Okey, selain daripada tu juga kita nak membantu murid-murid ni lah tahu berkenaan dengan, dia ada pengalaman tentang ni sebab dia panjang fasanya kan. Betul. So kita bagi dia pengalaman. Macam untuk sekolah menengah, di peringkat akhir nanti mungkin dia kena bagi pitching untuk TED Talk macam tu lah. Berkenaan dengan info tenaga. So betul. dia banyak fasa, pelbagai cara menguji banyak benda. Dia bukan setakat you pandai menjawab quiz, mungkin you pandai bagi public speaking. Kan, betul-betul. Sangat menarik. Jadi seterusnya, kalau dah namanya pertandingan, pasti ada hadiah. Jadi boleh Tuan Faizal kongsikan tentang hadiah yang ditawarkan kepada pemenang untuk kedua-dua kategori? Okey. Selain daripada tadi yang kita bagi PAJSK The 5, kita juga sediakan satu hadiah berbentuk simpan SSPN Prime lah. Okey, simpan SSPN Prime ni kita akan bagi kepada 30 pemenang bagi setiap kategori, di mana juara akan menerima nilai hadiah sehingga RM3,000 dalam bentuk simpan SSPN Prime. Selain daripada tu, kita akan bagikan trofi lah. Trofi ni memang khas MLP punya lah. Kita akan bagi satu trofi yang saya anggap trofi ni akan jadi satu kita panggil tanda dia sebagai wira bijak tenaga. Jadi hadiah dia bukan sekadar ganjaran lah. Kita juga memikirkan simpanan pendidikan untuk masa depan. Betul. Ni dia sebenarnya selain mendapat ilmu, pengalaman, hadiah-hadiah yang menarik, dia benda ini sangat-sangat sebenarnya nilai dia sangat besar. Betul. Kan? Kalau kita macam contoh, kalau Tuan Faizal tak datang untuk kongsikan lebih lanjut, mungkin kami sendiri pun macam bos kita kat dalam ini tak menggalakkan anak-anak untuk menyertai pertandingan sebegini. Betul. Kan? Jadi sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita mengenai pencarian wira bijak tenaga 2026, jadi apa harapan dan seruan pihak MELP terutamanya kepada murid-murid, kepada guru dan juga ibu bapa yang tengah mendengarkan kita pada pagi ini? Okey, kita sebenarnya nak paling ramai penyertaan yang masuk kepada pencarian wira bijak tenaga ni. So bantulah anak-anak, bantulah murid-murid di sekolah, cikgu-cikgu untuk menggalakkan anak murid, menggalakkan anak-anak untuk join pertandingan ni, sertai pertandingan ini. Sebab fasa pertama dia mudah, jawab kuis online you akan dapat all the manfaat tadilah yang kita dah sediakan, e-sijil, kita bagi the 5 badges, kita bagi pengiktirafan PAJSK. So sangat mudah untuk join. Dia cuma bila dah fasa kedua, fasa ketiga tu sedikit sukar lah, tapi still menyeronokkan lah you ada pelbagai peringkat. So itulah dia mesej daripada saya. Kita nak sama-sama ramai-ramai tolong promote program ni, program pencarian wira bijak tenaga 2026 yang pertama dibuat. Jadilah wira bijak tenaga yang pertama di Malaysia. Itu title besar tu. Ya, betul. Sebab benda program ini program baharu 2026. Kalau dia yang pertama dapat, you the legend. Diingati selalu. You are the legend. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Insinyur Teknologis Muhammad Faizal Yusof, Sekretariat MELP Suruhanjaya Tenaga. Banyak perkongsian menarik mengenai pencarian wira bijak tenaga 2026. Program ini program yang baru untuk tahun ini. Jadi untuk anda, mungkin ada ibu bapa ataupun murid-murid ataupun guru-guru yang sedang mendengar pada pagi ini yang anak-anak murid mereka dah pun mendaftar. Kalau ada yang belum mendaftar, masih lagi boleh mendaftar sehingga ke 20 Jun 2026. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Faizal kerana sudah hadir bersama dengan kami di Konti KLFM. Semoga sukses. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.